Assalamualaikum and hello guys. So welcome back to my YouTube channel Fatih Squad Malaysia. Yay! So hari ni aku nak review result UPKK aku untuk tahun ni. Bukan tahun ni lah, cuma tahun lepas. So untuk pengetahuan korang, result UPKK keluar pada perakhiran bulan 2. Semua orang dah beria-ria, dah buat video, anak dia dah dapat 9A dah, 8A lah. Ada yang fail. Ada yang fail. So result Fatih boleh lah, tak adalah sampai 9A, tak adalah 8A, tak adalah 7A. Nanti dalam video ni Fatih akan bagi tahu, okey? Sebelum tu jangan lupa untuk like, share and subscribe biar tidak ketinggalan video-video yang menarik pada aku, Fatih Squad Malaysia. Yeay. Dan jangan lupa untuk tekan button subscribe di sebelah bukan button subscribe, notification, biar korang tidak ketinggalan lah video-video yang bau semua tu lah. Dan korang jangan lupa untuk masuk kumpulan sembang aku dan siaran di Instagram. Link nanti aku letak dekat description video ni ataupun dekat description channel, okay? Jom kita mula. So aku sebenarnya dah letak dalam file lama aku. Bolehlah dikatakan file, padahal ni pemenang mereka membina perkataan. Tak apalah, asal kita dapat, okey. So kita ASMR dulu nak tak? So ni sebenarnya banyak gila barang aku. Kertas-kertas lah, kerja-kerja lama. Okay, so barang kertas. So kertas yang aku ni sebagai calon UPKK yang cemerlang, tak ada sebenarnya ni. Okay, so yang ni abang punya. So yang ni aku punya. Yang ni aku punya. Macam mana nak buat video ni? Nervous. So inilah. Nanti pada mana lah aku nak tutup aku punya nama. Sebenarnya malas sikit. So yang ni. So jom aku tunjuk, okay? Aku akan beritahu ke korang. Aku baca yang panjang, yang long. So korang dengar je, tak payah nak bising-bising kat rumah tu. Okay. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Slip keputusan ujian penilaian Al-Quran Fardu Ain UPKK tahun 2025. Untuk korang yang tak tahu UPKK itu singkatan sahaja. So UPKK itu dalam long names is ujian penilaian kelas kafah. Tak silap tak apa. Nanti kalau salah korang pandai-pandai lah cari So untuk nama calon Muhammad Fatih bin ... Mana boleh beritahu nama bapak kan? Yang pastinya kita kena ada normal kid dan angka giliran dan nama sekolah. Sekolah tu, sekolah agama tu diam jangan tunjuk. Tapi kan Fatih tengok dekat TikTok kawan Fatih daripada Selangor. Jadi dulu dia duduk sini, duduk dekat Johor juga. Tapi masalahnya dia duduk Selangor sekarang. Macam mana dia boleh ambil UPKK? Sila jelaskan ni komennya. Tu yang Fatih tak faham. So yang ni KOD, kertas. Untuk pengetahuan orang, Fatih sekarang ni berdiri, bukan duduk Fatih lupa ambil kursi. So nama mata pelajaran bagi UPKK 01 ialah Al-Quran. Ya, confirm lah grade aku Al-Quran ialah A, cemerlang kita. Tepuklah tangan. UPKK 02 Akidah. Akidah aku ni dikatakan bawah lah juga. So B, kepujian. Untuk UPKK 03 ialah sirah. Sirah tu sejarah Islam. Iaitu 8 B kepujian. UPKK 04 adab. Adab tu akhlak lah, akhlak kita dengan mak bapak. Dengan itulah. B kepujian. UPKK ya Allah. UPKK 05 jawi dan had. Jawi aku B kepujian. Walaupun kita orang Melayu, B malu. So yang ni UPKK 07 A tau tak? Akidah aku B. Ibadah aku A tau. Tak apalah, jangan belagak. So yang bahasa Arab yang aku tertinggal. Bahasa Arab aku A. Alhamdulillah.
Kalau kat sekolah pagi aku fail. Orang kata bahasa Arab sekolah agama lagi susah daripada sekolah pagi, betul ke? Macam betul. Kata orang SDA kan lagi susah IPKK. Tak apa, kita tengok je. Untuk IPKK 08 ia dapat hayatan cara hidup Islam. So, untuk pengetahuan korang, penghayatan cara hidup Islam dan amali solat tu tak silap Fatih terlebih dahulu daripada untuk semua ujian-ujian bertulis. Penghayatan hidup Islam dan amali solat amali solat tu secara lisan kita bercakap dengan guru. Macam contoh macam mana cara kita beradab dengan ibu bapa. Contoh kita jawab bla 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 bla. Itulah lisan. Kalau dalam penulisan tulis macam biasa. So yang pastinya penghayatan aku A dan amali solat aku A sebab aku ni ke Islam. So yang ni sebenarnya bukan CJ insya-Allah nanti dapat tersilap. So untuk pengetahuan korang, Fatih dapat 5A 4B sahaja. Walaupun tak dapat 9A tak apalah. So untuk korang ni, anak korang yang berjaya dapat markah lagi tinggi daripada Fatih, tanya dan syabas. Okay, itu sahaja video aku. Jangan lupa untuk like, share, subscribe biar tidak ketinggalan video-video yang menarik daripada aku. So okay, selalu aku cakap macam mana dalam video aku. So bye Lama selalu buat Instagram, jangan TikTok sampai lupa. Okay, bye.